Okey. Kamu semua diberi masa 2 minggu untuk menyiapkan kerja report ini. Kerja report ini perlu disediakan dengan video montaj dan feedback daripada komuniti kerja kamu. Ada soalan tak? Korang, ada idea tak untuk kerja ni? Kita buat volunteer lah kan? Nak volunteer apa? Kalau kita pergi zoo nak? Best sikit? Tak nak. Tak nak. Tak suka haiwan lah. Kalau gotong royong dekat pantai, Tiga idea. Okey, kita ikut je. Okey lah, boleh juga. Okey, set. Nanti kita pergi tengok dulu tempat tu. Lepas tu kita boleh start dulu. Liana, tengok tu. Aku je ke ataupun memang dia tu tak buat kerja? diorang rehat kejap ke? Nanti diorang sambung lah tu. Okey dah. Liana, aku rasa memang tak ada yang tak buat kerja. Haa lah. Ya lah, tegur diorang. Aiman, Harik. Korang dah siap cuci hari korang belum? Belum lagi. Tengah rehat kejap. Kita kena siapkan hari ni tau. Kalau tak, kena potong makan nanti. Alah, relax lah. Lagi kita orang sambung lah. Korang jangan jadi beban boleh tak? Sekarang dah tengah hari, nanti dah panas lagi malas. Korang pergi cuci sekarang? Semak lah. Ni kan kerja kita orang. Bukannya kerja kau pun. Entah. Nanti kita orang sambung lah. Kau ingat aku suka-suka sibuk ni? Kalau tak tempat siap, video tak boleh siap. Report nanti tak boleh buat. Habislah efek, maka kita orang sekali. Apa bising-bising ni? Tak tahulah nanti ni. Asyik nak menibuk je kerja kita orang. Kau orang tak buat kerja ni. Diorang duk main game. Nadine marahlah diorang suruh buat kerja. Nanti habislah makan kita kalau diorang tak buat kerja. Korang ni. Kita buat assignment gotong royong ni bukan sebab markah saja. Tempat ni ramai orang guna untuk riadah. Budak-budak, keluarga, orang emas. Kalau kita tak jaga tempat ni, kotor di tempat ni. Kau kena faham, bila kotor, dia akan banyak masalah timbul. Contohnya, tempat pembiakan nyamuk Aedes. Haiwan berbisa start duduk kat sini. Jadi, kita ni sebagai orang muda, kenalah jaga kawasan ni sebab kita masih bertenaga. Ini bukan sahaja sekadar assignment, ini adalah tanggungjawab sosial kita. Faham? Faham. Wah, bersihnya kawasan ni. Sebelum ni kotor dengan sampah-sampah. Terima kasih ya. Sama-sama. Ada masa sikit kak? Ada. Kami nak buat video sikit boleh tak? Nak tengok feedback kerja-kerja kami. Boleh? Okay. Sekarang laporan kita dah siap. Siapa nak hantar? Aku pula. Fine. Salam doktor. Waalaikumsalam. Ini kerja report kami. Kerja report kamu ya? So, ni kamu pasti 100% dah siap dah? Saya pasti dah siap. Okay. Pengenalan ada, metodologi ada, session ada. Okay. Good job. Nanti saya akan cek dan bagi markah untuk kamu lah. Terima kasih doktor.
Daripada video tersebut, terdapat beberapa nilai murni yang dapat kita pelajari. Antaranya ialah kerjasama, di mana ahli kumpulan tersebut bekerjasama melakukan gotong royong untuk menyiapkan tugasan yang diberikan. Selain itu, nilai disiplin juga dapat dilihat apabila tugasan mereka berjaya disiapkan walaupun terdapat perselisihan pada permulaannya. Seterusnya, nilai hormat menghormati dapat dilihat apabila pekerja kumpulan tersebut dapat dilakukan setelah mereka saling hormat menghormati antara satu sama lain. Akhir sekali, nilai tanggungjawab dapat diterapkan apabila setiap pelajar menggalas tanggungjawab masing-masing. Bukan sahaja sebagai seorang pelajar tetapi juga sebagai seorang netizen Malaysia yang beretika.